Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Oke, hari itu ada orang komen apa nih? Dia nak minta resepi telur dadah kedai Tom Yam. Macam mana cara dia supaya dia rangup, sedap. Oke, hari ini saya nak tunjuk cara buat telur dadah versi kedai Tom Yam. Siapa-siapa dekat rumah tak tahu macam mana nak buat telur dadah macam kedai Tom Yam, korang follow dulu. Kemudian tengok video sampai habis. Oke, bos tengok sini. Kita ada telur 3 biji yang dah dibasuh. Sekarang jom kita pecahkan telur ni. 1, 2, 3 biji telur. Kacau dulu, bagi dia naik dulu guys. Yang ni kita buat versi kosong. Telur ada kosong. Dia ada setengah orang dia suka bawang kan, cili. Biasa kedai Tom Yam dia akan kosong. Telur dadanya kosong. Oke. Kemudian baru kita taruh perasa dia. Sikit kita sotong, sikit perasa tepung jagung. Sebab tu dia crispy guys. Kedai Tom Yam biasa dia letak tepung jagung telur dadah dia. Kemudian kita gaul kacau. Okey. Lagi satu yang paling penting, kita kena ada ni kicap golden molten. Untuk bagi dia wangi tau. Sebab tu bila korang makan dekat kedai Tom Yam, telur dadah dia wangi-wangi kan. Wangi crispy. Dia orang letak golden molten sikit. Okey. Sekarang jom kita masak. Guys, tip lagi satu, bila kita goreng telur dadah dekat kedai Tom Yam ni, minyak kena banyak. Dia tak boleh minyak sikit. Macam ni dah panas ni tengok. Okey, kemudian baru kita masukkan telur tadi. Korang nampak dia kembang tu, mengembang dia guys. Kemudian tak perlu terbalik-terbalikan tau. Tunggu dia masak, kemudian baru terbalikkan. Kita tunggu sekejap lagi. Kalau tengok sikit macam ni, bila dia dah garing macam tu kan, dah garing macam ni baru kita terbalikkan. Nampak tu. Kemudian kita tunggu bagi dia masak sebelah bawah tu, baru kita angkat. Okey guys, telur dadah crispy versi kedai Tom Yam dah siap. Jom tengok sini. Okey, ni hasil dia guys. Korang tengok, atas bawah luar dalam dah masak. Kemudian kita angkat, kemudian kita toskan. Kita taruh sini. Tengok. Okey, kita toskan dulu sekejap, kemudian baru kita hidang. Okey guys, dah kita toskan. Kemudian mengunggah selera dah. Ini cukup telur dadah sambal belacan dah. Korang tengok, cantik kejadian dia. Jadi, confirm korang janji korang jangan skip video, follow, kemudian share. Okey? Dapat sesuatu, sila komen.